Okey, ni dia. Depan saya ni, korang pernah lihat tak? Kali ni kita buat lain sikit pada yang lain. Selalunya orang panggil penyi pula. Orang panggil keli penyek ke? Ni dia. Dia ada apa ni? Ni orang panggil ni, makanan Jawa ni lupa pula. Tempe. Ni dia sambal jadi kita makan ayam penyek. Orang panggil ayam penyek ataupun geprek kot. Tapi ni kita panggil sambal ayam penyek lah, sambal penyek. Sambal penyek, lepas tu kita ada tempe, kita ada timun. Ni dia. Ni ikan keli, kita makan sekali dengan sup Ni sup dia. Apa-apa pun ni kita dah puasa yang ke berapa dah? Yang ke-7. Moga-moga mudah-mudahan kita punya amalan semua diterima oleh Allah SWT. Okeylah. Jangan lupa, yang penting jangan lupa doa mustajab 5 minit, 3 minit macam tu. Korang doa lah cepat-cepat. Okey. Selamat menjamu selera dan selamat berbuka. Ciao. Assalamualaikum.